Hari ini kita akan bermula satu lagi perjalanan yang mencabar. Kita dah sampai di Temerloh. Kita akan bermula di sini dan akan berakhir di Bukit Fraser. Jarak perjalanan kita 123.1 123.1 km. Kita akan menentasi 3 zon pecutan dan juga 2 pendakian di Rauk dan juga di Cat 1 yang paling mencabar di Bukit Fraser nanti. Today is the Queen Stage. Peringkat kelima saingan Petronas Le Tour di Langkawi bermula dari Temerloh dan akan menuju ke destinasi ikonik iaitu Fraser Hill. Perlumbaan sejauh 133.7 km ini menjanjikan debaran dengan 3 zon pecutan dan 2 zon pendakian yang menguji ketahanan pelumba. Jadi siapakah yang bakal menawan puncak Fraser Hill terlebih dahulu? Ayuh kita saksikan sengitnya saingan Petronas LTDL 2025. Perlumbaan peringkat ke-5 Petronas Le Tour di Langkawi 2025 hari ini bakal menyaksikan tumpuan terarah kepada pelumba-pelumba bukit kerana peringkat ke-5 akan berakhir di puncak Bukit Fraser yang merupakan pendakian kategori 1 setinggi 1,247 meter. Dijangka jersey polka dot Bubbles O2 dan jersey hijau Petronas bakal menjadi rebutan dengan jersey-jersey tersebut kini disarung oleh Patrick Addy dan Matteo Malucelli. 3 stages already, but also means more pressure to keep the success going in the team too. I mean, we've started super well here. I don't think we would have anticipated to take 3 from 4 stage wins. No disrespect for Malu. We knew he was flying, but he's going even better than we thought. And yeah, now it's the climbers. Well, not that I'm really a climber, but it's up to us GC riders to keep it going today. Today, I think it'll be a big bunch that comes to the finish. Maybe 30 guys or something, but whether or not I'm there, I'm not too sure. But yeah, I'll try and hang on. But I think for us, Matt and Ollie will be our main chance. But yeah, I think it'll be a reduced bunch sprint. Probably Aaron Gate will win. Yes, for sure. I will not win today, but we have 2 cards to play in this stage. For sure, Aaron Gate is our first card because already taken the 9 seconds in the 10 seconds in the sprint bonification. So he's already 13 GC, and we will play with him and Vino and then Nicolas Vinokurov. We will see what happens. For sure, they are our leader in the climb, and I hope that they can do very well. Pelumba-pelumba bersiap sedia untuk dilepaskan di Jalan Semantan 1 Temerloh dengan upacara pelepasan disempurnakan oleh Yang Dihormati Datuk Dr. Muhammad Zakaria Ibrahim, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang. Dan untuk perlumbaan peringkat ke-5, seramai 114 pelumba akan memulakan kayuhan di mana menyaksikan Christian Van Ries dari pasukan Uno X Mobility tidak bermula hari ini. Ini menyaksikan pasukan Uno X Mobility hanya memiliki 3 pelumba untuk meneruskan persaingan mereka, dan pasukan-pasukan seperti tim Solution Tech Vini Fantini, Thailand Continental Cycling Team, Chengdu DYC Cycling serta St. George Continental Cycling pula
hanya memiliki 4 pelumba selepas menamatkan 4 peringkat perlumbaan. Dalam perlumbaan peringkat kelima, menyaksikan para pelumba akan melalui 3 zon pecutan dan 2 zon pendakian. Dengan zon pecutan yang pertama adalah di Mentakap, diikuti zon pecutan kedua di Bukit Dama dan zon pecutan ketiga di Mempaga. Selepas itu, pelumba-pelumba akan memulakan pendakian dengan zon pendakian pertama di Raub yang merupakan pendakian kategori 3 dan pendakian kedua adalah di garisan penamat iaitu di Bukit Fraser yang merupakan pendakian kategori 1 untuk melengkapkan jarak sejauh 123.1 kilometer. Antara pelumba-pelumba yang perlu kita berikan tumpuan adalah Aaron Gate dari pasukan XDS Astana Team yang pernah memenangi jersey Bukit Tour of Austria pada 2018 dan tidak ketinggalan juga kepada Mario Aparicio dari pasukan Burgos Burpelier BH yang merupakan pemenang jersey Polkadot 2024 serta Jose Manuel Diaz yang turut berkayuh untuk Burgos Burpelier BH. Kita menjangkakan para pelumba ini akan meletakkan pelumba-pelumba pecut mereka untuk menetapkan kelajuan bagi pergerakan peloton kerana kedudukan zon pecutan tidaklah terlalu jauh dari jarak 0 km dan ini akan menyaksikan pelumba-pelumba pecut akan cuba untuk mengutip mata dengan kita melihat 7 pelumba yang sudah pun melakukan breakaway mereka untuk menuju ke pecutan yang pertama. Niklas Marcero, begitu juga dengan Zeb Kiflin bersama Wojtek Minek dan tidak ketinggalan Nur Aiman Rosli dengan pecutan yang dipertingkatkan 100 meter yang terakhir untuk menuju ke pecutan yang pertama. 3 pelumba yang bersaing untuk mendapatkan mata di zon pecutan yang pertama ini. Nicola Marcero, Zeb Kiflin dan juga Wojtek Minek yang bersaing untuk mendapatkan mata di zon pecutan yang pertama dengan Zeb Kiflin yang tiba terlebih dahulu untuk mengutip 3 mata. Jadi ini keputusan zon pecutan pertama. Kiflin di tempat yang pertama, Marcero di kedudukan yang kedua, sementara Wojtek Minek di tempat yang ketiga untuk 1 mata. Apapun kedudukan itu tidak menggugat Mattia Malusiali yang masih lagi berada dalam situasi untuk mengekalkan jersey oranye Kementerian Belia dan Sukan selaku Raja Pecut selepas dia kini mengumpul 57 mata dan nampaknya tidak banyak perubahan yang berlaku di bahagian hadapan walaupun ada perbezaan 1 minit 30 saat untuk 7 pelumba yang bertindak sebagai leader di depan peloton berbaki 99.1 km ini di mana mereka terus diberikan sorakan dan juga sokongan oleh para penonton yang mengambil kesempatan dan peluang untuk menyaksikan sendiri kehangatan serta debaran perlombaan Petronas Le Tour de Langkawi 2025 ini bagi mereka menuju ke garisan penamat. Masih lagi kekal Marcero, Kiflin, Wojtek, Aiman dan juga Johan Sobel bersama dengan Vanefua serta Yusri untuk berada di hadapan. Bagi 92.3 km menuju ke garisan penamat, 7 pelumba di hadapan dengan perbezaan 1 minit 5 saat untuk mereka meninggalkan kelompok peloton. Kedudukan pelumba-pelumba ini sejak dari permulaan lagi apabila mereka menuju ke zon pecutan yang pertama di Mentakap dan kini menghampiri 1 km yang terakhir untuk melepasi Bukit Damar. Di situlah terletaknya pecutan yang kedua dengan menyaksikan Nur Aiman Rosli sudah pun berada di depan mengatasi 2 lagi pelumba untuk Nur Aiman Rosli mendapatkan 3 mata di pecutan yang kedua mengatasi Nicola Marcero dan juga Wojtek Minek dari pasukan Burgos Burpelier BH. Untuk Aiman Rosli menambah pungutan matanya dari segi perebutan jersey oranye KBS selaku Raja Pecut. Peloton kini digerakkan oleh pelumba-pelumba dari X Mobility yang tidak mahu membiarkan 7 pelumba di hadapan ini meninggalkan jarak yang terlalu jauh
sebelum mereka tiba di zon pecutan yang ketiga di Mempaga ini. Dengan pergerakan yang sudah pun mula dilakukan, dapat dilihat di situ oleh Nicola Maseru. Zeb Kifin juga mengorak langkah untuk melakukan pecutan. 4 pelumba yang terlibat di zon pecutan yang ketiga ini, termasuklah Yusri Syahari. Namun begitu Zeb Kifin dengan satu kayuhan yang mantap ditampilkannya, dikejar oleh Maseru, dan Yusri berada di kedudukan yang ketiga melepasi pecutan yang ketiga ini dengan Zeb Kifin mengutip 3 lagi mata untuk 6 mata secara keseluruhannya buat Kifin dari 3 zon pecutan. Begitu juga dengan Nicola Maseru, 2 mata di zon pecutan yang ketiga, menjadikan beliau turut mengutip 6 mata dari 3 zon pecutan yang ditawarkan untuk perlombaan peringkat yang kelima ini. 66 km menuju ke garis penamat. Perbezaan 1 minit 30 saat yang semakin dipertingkatkan oleh pelumba-pelumba yang berada di hadapan. Mereka akan memulakan pendakian sebentar nanti, dan kini giliran pelumba-pelumba dari pasukan Equipo Ken Parma yang sedang mengetuai peloton. Dengan perbezaan 1 minit 55 saat, mereka ditinggalkan oleh 7 pelumba di hadapan. Mereka akan menuju ke Kom 1 di Raub dengan pendakian kategori 3, di mana menyaksikan akan ada 3 pelumba yang bakal mengutip mata di zon pendakian yang pertama ini. Dapat diperhatikan pada ketika ini ada 3 pelumba yang sudah bermula untuk meninggalkan pelumba-pelumba lain bagi menuju ke Kom 1 untuk mendapatkan 3 mata selaku pelumba pertama yang tiba, dan itu menjadi milik Muhammad Nur Aiman Rosli dari Terengganu Cycling Team, Nicola Maseru dari tim Total Energies, serta Zeb Kifin dari pasukan Unibet Titema Rockets. Untuk Kom 1 yang memberikan 7 mata ke semuanya, dengan 3 mata untuk pelumba pertama yang tiba terlebih dahulu. Pendakian kini bermula bagi mereka menuju ke puncak Bukit Fraser. Selepas 7 pelumba yang terus mengekalkan kedudukan mereka untuk berada di hadapan, persoalannya apakah mereka akan dapat bertahan dalam situasi ini, ataupun akan ada pelumba-pelumba yang mula untuk tercicir, kerana pendakian hari ini yang dilihat agak memeritkan untuk mereka, terutamanya bagi pelumba-pelumba pecut. Dan di sini tentunya tumpuan akan kita berikan kepada para pelumba pendaki, dan kini hanya tinggal 5 pelumba saja yang bertindak sebagai leader, dengan 2 pelumba sudah pun tercicir dari persaingan tersebut, di mana menyaksikan tiada kelipat Yusri Syahari, begitu juga dengan Johan Sobel. 1 minit 35 saat perbezaan masa, dengan Edouard Bonfoy pula yang nampaknya sukar untuk mengekalkan momentum kayuhan. Dan ini adalah pelumba yang tercicir dari kelompok peloton yang masih lagi menggerakkan usaha untuk mengejar leader di hadapan. 4 pelumba yang bertindak sebagai leader pada ketika ini: Maseru, Kifin, Wojtek serta Nur Aiman Rosli. Menuju ke 21.5 km yang terakhir, giliran Aiman pula tertinggal, dan Maseru, Kifin serta Wojtek yang meneruskan usaha mereka untuk mengekalkan kedudukan ketika pendakian yang sedang berlaku pada ketika ini. Mampukah mereka bertahan? Dilihat agak sukar kerana 1 minit 5 saat saja peloton mengejar di belakang. Menuju 17.6 km yang terakhir, Nicola Maseru, Zeb Kifin dan Wojtek Kimnek, 3 pelumba yang kini bertindak sebagai leader. Tetapi jarak masa yang semakin dikecilkan oleh peloton, hanya 16 saat peloton di belakang ketiga-tiga pelumba tersebut. Sukar untuk melihat di mana kedudukan 3 pelumba ini untuk terus mempertahankan situasi mereka
yang di hadapan sejak dari zon pecutan yang pertama lagi, tetapi kini mereka semakin hampir untuk mula ditangkap oleh peloton menuju 14 km yang terakhir. Situasi yang kini sudah pun berubah. Pelumba-pelumba mula bergerak dalam peloton dengan menyaksikan kayuhan semakin dipertingkatkan menuju 7.9 km terakhir. Aaron Gates adalah antara tumpuan yang perlu diberikan perhatian. Pelumba yang dilihat mampu untuk melakukan pecutan di puncak Bukit Fraser nanti. Tidak dilupakan kepada Ebon Ruiz dari pasukan Equipo Ken Parma dan Mario Aparicio yang merupakan pemenang jersey Polkadot pada 2024. Tetapi di mana juga pula kedudukan untuk Patrick Addy yang merupakan pemegang jersey Polkadot Bubbles O2 pada ketika ini. Apa saja yang boleh berlaku untuk mereka menuju ke Bukit Fraser bagi menamatkan perlumbaan peringkat yang ke-5. Masih lagi bergerak dalam kelompok peloton, belum menampakkan ada pelumba yang cuba untuk melakukan pecahan di sini. Tak sampai 5 km yang terakhir untuk pelumba-pelumba ini tiba bagi memastikan kemenangan yang boleh meletakkan mereka merampas jersey hijau Petronas. Dan inilah keadaan semasa di Bukit Fraser menantikan kehadiran para pelumba untuk tiba. Kita semakin hampir dan nampak kelihatan di situ 300 meter yang terakhir. Zoris Delbov tiba-tiba muncul dari pasukan tim Total Energies untuk dia melakukan kejutan. 200 meter yang tinggal untuk Zoris Delbov melakar kejutan. Dia melihat ke belakang. Siapakah yang mengekorinya? Ada kelibat pelumba dari Tudor, begitu juga dengan Uno X. Tetapi Zoris Delbov meneruskan kayuhan, memberikan tumpuan untuk mencipta sensasi, untuk mencipta sejarah yang tersendiri. Zoris Delbov akan tiba dan menawan Bukit Fraser untuk kemenangan kali yang pertama buatnya di perlumbaan Petronas Le Tour de Langkawi, mengatasi Janis Voicet serta Anders Allen Johannessen. Johannessen dari Uno X Mobility di tempat yang kedua. Janis Voicet dari pasukan Tudor Pro Cycling Team pula di kedudukan yang ketiga. Sebelum pelumba-pelumba lain yang tiba, tiada kelibat pelumba-pelumba pilihan seperti Aaron Gates yang berada di kelompok 10 teratas ketika ini. Dengan menyaksikan Niklas Vinokurov dari pasukan XDS Astana yang menamatkan saingan di kedudukan yang keempat. Dan kini pelumba-pelumba lain yang mula tiba antaranya Yuki Arashiro dan juga Roberto Gonzalez dari pasukan Solution Tech Vini Fantini. Kemudiannya sampai di situ para pelumba dari Nusantara BYC yang membabitkan Asnan Maulana. Apapun perlumbaan hari ini ternyata mengejutkan dengan menyaksikan kejayaan yang ditampilkan oleh pelumba dari Perancis, iaitu Zoris Delbov dari tim Total Energies untuk dia memenangi perlumbaan peringkat yang kelima, menamatkan kemarau 87 peringkat perlumbaan untuk kembali melihat semula pelumba kelahiran Perancis menang di Le Tour de Langkawi. Did you expect to win here? Est-ce que tu t'attendais à cette victoire? Bah oui et non, on était venu pour gagner le général et surtout cette étape. Donc on était ambitieux, mais après on restait quand même lucide, parce qu'il y avait quand même un très beau plateau. Donc c'était l'objectif, mais de la réaliser, je savais que ça allait être compliqué. Et puis bah j'ai quand même réussi, donc je suis super content. Et puis bah maintenant il n'y a plus qu'à, je sais pas si je prends le maillot ou pas, mais maintenant on va essayer d'aller chercher la meilleure place possible jusqu'à la fin, quoi. This was the goal, to win this stage and win the GC, but to make it was another story. It was a very hard race. I'm super happy to have made it. I don't know if I'm taking the leader's jersey as well, but hopefully yes. The Total guy, he attacked in the right moment and had good and strong legs, so he held off the chasing peloton. So in the end I think it was second for me, so I'm a bit disappointed.
yang kelima dari Temerloh ke Bukit Fraser sejauh 123.1 dimenangi Zoris Delbov dari tim Total Energies. Tempat kedua Anas Ada Johannesson dan ketiga Yanis Voicard. Anugerah Most Combative Rider pula menjadi milik Zeb Kiffin dari pasukan Unibet Tetema Rockets. Dan pelumba terbaik Asia Tenggara dimiliki oleh pelumba dari Thailand, Tanakan Chaisombat, untuk pasukan Thailand Continental Cycling Team. Jersey putih rakam muda terbaik Asia bertukar tangan dengan ianya kini menjadi milik Niklas Vinokurov dari XDS Astana, sementara jersey polka dot Bubbles O2 pula kekal menjadi milik Patrick Addy dari pasukan tim Piknik OSNL, dan jersey oranye KBS akan terus disarung oleh Matteo Maluselli, tetapi jersey hijau Petronas akan ada perubahan dengan pemilik baru adalah Zoris Delbov dari tim Total Energies selepas kejayaannya mengungguli perlumbaan peringkat yang kelima ini. 4 pelumba berbeza untuk 4 jersey utama, dengan jersey hijau Petronas menjadi milik Zoris Delbov, jersey oranye KBS Matteo Maluselli, jersey polka dot Bubbles O2 Patrick Addy, dan jersey putih rakan muda Niklas Vinokurov. Esok perlumbaan akan diteruskan lagi untuk perlumbaan peringkat yang ke-6, dengan permulaan perlumbaan ini akan berlangsung di Shah Alam untuk mereka menuju ke Port Dickson sejauh 123.5 km, membabitkan 3 zon pecutan tanpa sebarang zon pendakian. Jadi kembali akan terarah untuk pelumba-pelumba pecut dalam persaingan merebut gelaran pemenang peringkat yang ke-6. Selesai pendakian di Fraser Hill dalam saingan Petronas Le Tour de Langkawi 2025, peringkat kelima, dan namun cabaran belum berakhir kerana esok peloton bakal berdepan laluan baru sejauh 123.5 km daripada Shah Alam menuju ke destinasi pantai indah Port Dickson. Inilah pentas terbaik untuk para pakar pecut mengatur strategi dan menunjukkan prestasi sebenar mereka. Pastikan anda terus bersama dengan kami kerana saingan Petronas LTDL 2025 semakin panas. #BeatTheHeat. Selamat datang sekali lagi kepada semua peminat-peminat Petronas LTDL. Kita dah sampai dan kita berada di Bukit Fraser, yang mana kita akan nantikan semua pelumba akan sampai sejauh 123.1 km, yang mana bermula dari Temerloh. Mereka akan mendaki setinggi 1,247 meter kategori Cat 1 di Bukit Fraser sebelum mereka sampai di depan ini untuk menambahkan peringkat yang kelima.